adik-adik. Saya dulu sekolah dekat Pedak Manis 1 untuk SMK Manis 1. Saya start mula PRM ni, saya rujuk saudara saya iaitu Abdul Razak bin Abdul Rahim. Dia merupakan abang sepupu saya lah yang mulakan Razak yang mana? Razak Dia dah emas tahun tahun 20 lama dah 4 ke 23 tu. Oh okey, lama lah. Okey, lepas tu so mula tadi ERP start Saya start tahun 2022. Ya, kan. okey, Tahap bangsa lah. tak bangsa. Itu lagi after pula saya start pada 2023. Tahap emas 2024 dan tamat emas pada 15 Februari. Okey, pertama kalau kita tengok you buat tahap bangsa dan perak melalui manual lah lepas tu aman untuk record secara manual, kemudian secara prolog dari segi you rasa lebih friendly sebenarnya kalau kita nak record PRM sebab you berbeza. Mungkin peserta akan datang kita dah fully kepada sistem prolog, mungkin diorang tak ada pengalaman melalui manual jadi kalau secara peribadi Ramadhani you prefer yalah manual ke ataupun secara sistem? Saya lebih preferkan secara sistem sebab secara sistem ni kita boleh aplikasikan secara gambar. Kalau kita key in, kita boleh uploadkan sekali dalam tu dengan gambar situasi yang kita tengah buat. Okey. So maknanya sekarang ni memang KBS melakukan kaedah yang terbaik lah untuk ERPRM ni So kalau tapi dari segi sistem ada masalah masa Ramadhani buat setahun lebih ni? Okey. Setakat ni adalah satu masalah. So untuk kalau kita tengok pada satu-satu aktiviti khidmat masyarakat, you buat sukarelawan, kemudian kemahiran pompang, regresi fizikal, bola tampar. Lepas tu ada buat summer camp 4 Julai 2024. Lepas tu projek penempatan tahun lepas lah yang ni buat dekat Taman Istana Johor Bahru. Khidmat masyarakat ni kebanyakan ni buat apa? Aktiviti apa? Saya kebanyakan aktiviti saya join satu volunteer Banyak satu volunteer lah. Lebih lagi saya banyak aktiviti dekat masjid. Contohnya saya sekolah lawan bersihkan masjid semua. Apa tu mentor bagi tahu awak merupakan imam ketiga Ya betul. untuk Masjid Pemanis. Pertama tahniah bukan senang kita nak tengok awak umur berapa sekarang? Saya umur 18 sekarang. 18 tahun. Tahun 2020. Dah dilantik sebagai imam ketiga. Tu saya rasa peluang tu nak jadi imam utama boleh kot InsyaAllah So apa yang mendorong you supaya setuju supaya diterima sebagai imam ketiga tu? Saya boleh banyak menyumbangkan lah kalau di masjid. Jadi kalau menjadi imam tiga ni apa dia punya tugas harian dia? Ada tak dah memang tugas hakiki sebagai imam tiga di masjid tu ataupun just backup pada imam utama dan imam kedua? Saya dah ada tugas. Dah ada tugas lah. Boleh share sikit apa sebagai imam ketiga ni apa tugas dia? Bagi imam ketiga dia sama dia dengan imam satu dan imam dua. Cuma kami dibahagikan mengikut tugas mengikut hari lah. Contoh saya imam ketiga saya ambil pada hari ni, pada waktu subuh dan waktu maghrib macam tu lah. Okey. Maknanya sebagai imam lah. Subuh dan maghrib ada hari dia lah. Okey. So ni 15 Januari 2024, Februari setahun lebih lah So kompang ni emas tau.
Jadi apa progres ataupun yang menyebabkan okey untuk Perak dan Gangsa? Perak dan Gangsa kemahiran saya buat, kalau untuk Gangsa saya buat reka bentuk, kalau Perak saya buat kompang. Okey, so ni further daripada Perak lah. Ya betul. Okey, mesti kalau kita lihat you punya kemahiran ni daripada Perak dah 6 bulan lebih. 6 bulan lebih you buat untuk kompang. So tambah lagi setahun setengah, setahun 1 bulan untuk kompang lagi. You extend untuk kompang. Jadi sebenarnya untuk Perak dan juga emas ni dari segi punya skill lah. Kita bercakap pasal skill dan kemahiran yang you rasa you belajar untuk kompang banyak tak? Contohnya dari segi apa? Saya membalik kompang, saya mengkalenkan suara. Contohnya dari segi lagu, banyak saya mengaplikasikan. Ada masuk ke pertandingan kompang? Ada. Ada? Maknanya di bawah kelab kompang ni lah, apa nama persatuan ni? Studio Seni. Persatuan Studio Seni. Studio Seni di base di Pemandas lah? Ya betul. Berapa orang ahli? Kira-kira 30 lebih macam tu. So maknanya sekarang ni you banyak belajar dari segi cara aluan tu lah. Cara ada. Berapa? Kalau contoh saya daripada zero lah, untuk saya nak belajar kompang ni sebenarnya berapa lama masa yang diperlukan? Latihan dia tu macam mana? Latihan dia perlu ada guidance daripada orang yang betul-betul master ke, ataupun hanya boleh belajar dengan kawan-kawan aja kompang? Dia kalau nak belajar kompang ni dia kena ada jurulatih tu lah. Jurulatih yang terbaik lah. Macam awak dah boleh sampai melatih? Belum lagi? Bawah lagi. Tak boleh, kena cuba dah jadi sebagai jurulatih. Ada satu tim berapa orang? 30 orang satu tim. Ada bayar ke allowance ke apa tu untuk jadi ahli tim studio ni tadi? Nak bayar tu ada bayar yuran ke? Tak ada lah. Maknanya memang just willing, sukarela lah untuk main jadi tim kompang. Ada dapat allowance ke lepas buat persembahan? Kadang tak ada, tapi untuk hujung tahun ada. Maksudnya? Macam tahun lepas dia duit daripada kompang tu kita orang buat untuk pergi lawatan ke Kemboh. Oh, okey. Ada aktiviti lah. Ya betul. Oh, okey. Banyak dapat Malaysia? Benar. 30 orang tu pergi? Ya. So tahun ni ada perancangan you akan straight dengan aktiviti ni ke macam mana? Ya betul. Okey. Warna gambar Latihan setiap hari apa ni? Setiap hari Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu. Setiap kali latihan bola tampar bola tampar. Perak dan Gangsa buat apa? Perak dan Gangsa. Perak Gangsa lah. Sukan. Gangsa saya buat larian lah. Buat larian. Kalau Perak saya buat bola tampar. Perak buat bola tampar, Gangsa larian. So ni pun extend daripada Perak lah ni. So kalau extend daripada Perak pun patutnya memang banyak progress lah, banyak capaian lah buat bola tampar. Latihan dekat mana? Sekolah Manis lah. Perlawanan persahabatan, kelas mengenali. Ada jurulatih? Ada. Siapa yang jurulatih? Hanafi dan Amirul Syafiq. Dia jurulatih daripada budak-budak di kalangan Patang. Dia punya strength ataupun kelebihan yang you ada ketika bermain bola tampar, dari segi punya spiking ke, you punya kita panggil apa tu, setting ke, apa you punya kemahiran yang you sebenarnya you betul-betul develop dan untuk bola tampar ni daripada awal. Ialah sebab banyak berlatih berapa setahun lebih kan berlatih bola tampar. So mungkin you boleh share sikit apa benda yang you belajar sebenarnya daripada stage pertama hingga ke sekarang. Banyaklah benda yang saya belajar. Contohnya dari segi saya menerima bola.
dari pihak lawan cara Okay. bola. Lepas tu Hmm. dari segi spiking pula saya belajar cara melompat dengan baik. Contohnya bila kita dah lompat tu kita nak mendarat dengan keadaan yang betul-betul rata lah. So, tahun depan ada pergi tandingan? Ada Tandingan kat apa? tandingan segala juga lah. Segawat lah. Kalau bagi tahap emas lah, tahap emas dalam 5 orang macam tu. Majlis untuk tahap gangsa dan perak, misalnya kuasa jarak tinggi, dia tak ada, oh ni hari kedua dapur diri. Pertama kita dapur rumah, dapur diri masak, website bergerak ke jarak tinggi, membersih kawasan ni. AJK biasa. KJK biasa. Okey, ni apa keadaan taklimat? Oh yang tadi lah gambar. Ni baju yang mana? Oh, yang ni penutup siapa adik? Ini penutup. Jadi sebelum tu Encik Amizan lah tu. Share sikit apa aktiviti lama ni you buat kat sini 5 hari. Daripada hari pertama ni mungkin boleh bagi sedikit ringkasan lah Ramadan ni, sampai ke hari terakhir apa yang you buat, apa yang you belajar, apa benda yang you rasa susah buat dekat sini selama 5 hari ni. Sila. Hari pertama tu kami dari stesen bas Gamat. Okey. Kita orang gerak ke stesen bas Lakin lah. Lepas tu kami tiba di Lakin tu kami pergi kompleks, iaitu kompleks Komplek meniskan lah. Okey. Kami selepas kami berhenti tu kat kompleks tu kita orang berehat lah untuk solat apa semua kan. Okey. Lepas tu lepas tu waktu solat tu kita orang pergi Johor untuk kita orang buat analisis sikit lah. Okey. Kita orang tengok Hari pertama lah. tempat, ya betul. Lepas tu hari kedua tu kita orang mulalah start kita orang tetap bersih-bersihkan tempat, bersihkan kandang harimau lah pertamanya. Kandang harimau kan? Ya betul. Harimau ni ada ke masa tu? Dalam tu? Ada lah. Habis tu okey je selamba je buat masuk ke? Dia tak kacau kita. Masa Ya. tu kita orang tengah sampah-sampah, dia tengah baring kat sebelah. Berbunyi Dah tak? jaraknya jauh juga lah. Kat sini, kita orang kat sini, kita orang tengah basikal. Harimau tu lepas? Tak, harimau tu dia kat dalam sarang. Berkunci lah, dia tak boleh keluar lah. Ni kan boleh dalam tu, dia kan boleh masuk. Agak-agak lah, ada ilmu ke apa je orang ni? Ke main tu ada bagi ilmu penduduk harimau. Okey, lepas tu? Lepas tu kita orang ada buat sedikit survey dekat orang-orang luar lah. Okey. Tentang zoo Johor. Okey, itu buat juga kita orang ada juga jaga kawasan zoo, maksudnya kita orang jaga pintu masuk. Kita orang jaga pembayaran beli tiket apa semua tu lah. Kita orang urus. Sebagai NO pada yang pengunjung lah. Ya. Sebab pengurusan tiket saya rasa you all tak terlibat dalam pembelian tiket semua kan? Kita orang cuma just jaga je lah. Maknanya jadi kaunter tiket lah. Okey. Lepas tu? Lepas tu kita orang ada buat sesi refleksi juga dengan mentor-mentor. Okey. Terutamanya Abang Firdaus lah, Abang Kausari semua tu. So haiwan dekat sana apa yang you menyantuni haiwan apa ni? Banyak kat sini. Setakat ni kita terutamanya monyet lah. Ya. Saya bersihkan kandang monyet Okey. dengan saudara Meriti. Okey. Lepas tu ada bagi makan badak air. Apa cabaran dia kalau nak buat benda? Cabaran masa saya nak bersihkan kandang monyet tu. Okey, kalau nak dalam kita ada kandang monyet ni, kita tak boleh kacau monyet tu lah. Contoh kalau kita pandang dia lama-lama, dia akan marah, dia akan berbunyi lah dia, monyet tu. Macam masa tu saya ada terbuat dia marah,
Saya terlari. Apa yang buat dia marah? Bertanya macam mana? Ambil makanan dia? Tak, saya tengok dia lama-lama macam Oh. marah gitulah. Oh, okey. Dia monyet jenis apa yang ni? Kan dia ada monyet dekat zoo ni, dia bukan monyet yang biasa kita tengok tu kan. Ini monyet, Dia ada spesies dia kan. Dia ada jenis dia kan. monyet hutan juga. Monyet hutan eh? Ah. Ada nama saintifik? Tak ada. Okey. So lepas tu lagi haiwan apa lagi yang you menyentuni masa ni? Zoo, kita orang just tolong-tolong potongkan makanan Dia orang lah. So macam monyet ni, macam mana ni? Dia makan ni macam mana dia punya peraturan makanan dia kan setiap hari berapa kali makan? Dia- Lepas tu apa makanan yang boleh ataupun sekarang ni kita tengok monyet kat luar ni kita campak kuih ke biskut dia belasah je. Kalau dekat dalam zoo ni sebenarnya ada ke makanan yang khas untuk monyet? Kalau kat zoo ni kita just bagi buah ke sayur ke macam kita nak setakat ni. Macam roti potong tu kita orang Ya. potong-potong adilkan lah kat mana kita orang sediakan. Berapa banyak? Berapa ekor monyet yang you Berapa ekor? Setakat ni 2 lah. 2 je? Ah. Oh. Walaupun 2 tapi ada seorang sekor tu besar. Oh. Seorang sekor lagi kecil. Oh, okey. So, okey lah sana. Masa tu ramai lah. Zoo Johor ni ramai tak pengunjung? Saya pun pernah macam nak bawa family saya pergi tu Johor ni. Recommend tak? Recommend juga lah. Dari segi point to point haiwan tu kadang-kadang dia jauh tak kalau kita nak berjalan? Dia tak jauh tapi boleh lah berjalan. Contoh kalau kita masuk dari pintu utama tu, kita dah nampak dah haiwan-haiwan. Contoh macam kura-kura, macam Keluasan dia besar dia macam mana? kawasan The whole kawasan Zoo Johor. kita ada luas jugalah kawasannya. Kita ada bahagian tertentu, haiwan-haiwan tertentu kita ditempatkan. Apa kemudahan yang pihak zoo sediakan kepada pengunjung untuk pergerakan? Okey, kemudahan disediakan macam satu kenderaan untuk pengunjung pergi ke satu tempat lah. Ada tram? Ya, ada. Bayar? Bayar. Bayar tram? Ha. Oh, berapa ringgit? Dia sewa, dia catat satu hari ke ataupun macam mana tram tu? Penggunaan tram? Dia catat dalam Ada bayaran ada lah? juga lah. Okey. Ada bayaran. So untuk komponen okeylah dia dah berfungsi semua komponen lah. Apa tadi? Mana ni? 2022. 2022. 2022 dan dia selesai untuk laporan Mas 2025. Ya. So that mean 22, 23, 24, 3 tahun lebih lah. Secara peribadi lah mesti ada orang yang menjadi punya support system untuk you selesaikan. Sebab bukan senang ni 3 tahun ni benda yang you kena commit, benda yang you kena sacrifice banyak. Cuma mungkin Ramadan ni boleh share lah siapakah ataupun kawan-kawan ke yang membantu secara keseluruhan you lengkapkan JRT. Secara keseluruhannya lah. Encik Amizah lah banyak membantu saya dalam menyelesaikan rekod ni, laporan. Dia banyak beri komitmen lah dekat saya atas kerja-kerja seperti macam ni lah. Lepas tu kawan-kawan juga banyak mendukung saya dalam menyelesaikan buku ARPRM ni. Okey. Saya tengok dia dah selesai the whole report ni, semua komponen ni dah selesai Februari 2025 dan by right you ni kan. Tapi tak ditauliahkan pula kan. Ada kena mungkin this year lah. Mungkin apa kekangan tu mungkin ada cabaran yang mengganggu you untuk lengkapkan laporan. Saya setakat tu saya ada cabaran lah. Terutamanya mentor saya dia pergi ke Sabah. So saya tak ada rujukan orang yang nak disiapkan laporan ni. Okey, alright. So sekarang ni dah selesai lah semua lah Semua dah So maknanya pertama sekali saya nak ucapkan tahniah jugalah untuk you mungkin the first person yang lengkap tauliah ni laporan emas tahun 2026, orang pertama. So insyaAllah tahun ni
you akan menjadi salah seorang daripada peserta daripada segamat lah yang akan menerima pentalian tahap emas selepas semakkan di peringkat KBS nanti. Kemudian mungkin you ada sedikit way forward lah akan datang, apa perancangan yang you akan buat berkaitan dengan ARPRM, untuk pembangunan ARPRM terutamanya dekat segamat. Ada tak you plan something lah untuk ARP? Saya plan ARPRM ni, saya nak banyakkan lagi orang untuk sertai ARPRM ni, sebab ARPRM ni banyak bantu kita dari segi asah kemahiran kita. Lepas tu kita banyak dapat bergaul dengan orang lain lah. So rancangan saya nak banyakkan lagi orang-orang. Lepas tu saya nak kuatkan lagi sistem untuk Okey, sebenarnya you akan terus menyumbang lah untuk you nak selesaikan semua laporan ni. Saya banyak korbankan masa saya dalam menyelesaikan laporan ini. Dari segi transport nak ke kedai atau apa ni, saya nak beli barang, terutamanya file. Maknanya banyak dari segi masa lah, masa kan, mungkin ada sedikit cost yang you kena absorb lah. So adakah benda tu you rasa worth, berbaloi tak dengan apa yang you korbankan, dengan setelah semuanya ni lengkap ni atas meja hari ni, you rasa macam mana? Berbaloi tak? Berbaloi tak? Sebab saya dah satu kali hampir 3 ke 4 tahun juga lah. So amat berbaloi lah bagi saya. So you akan rasa berbaloi nanti bila you dah dapat sijil, you dah pergi, dah hadir ke majlis pentalihan, dan akan datang benda tu akan membantu. Benda tu akan membantu. Sijil ARPRM tahap emas ni dia akan menjadi punya satu supporting document untuk you gunakan. Dia lepas ni akan mohon untuk belajar, kan? Dan you lepas tu you akan further kepada pekerjaan, kan? Dan you saya percaya itu you buat satu benda yang sebenarnya sangat baik untuk future you dan untuk you punya career lah, sebagai seorang insan lah. So apa-apa pun tahniah ucapkan sekali lagi kepada Ramadhani, dan tahniah juga ucapkan kepada Cik Amizam yang banyak, macam you cakap tadi, you punya support system utama untuk you ungkapkan. So lepas ni terus menyumbang, terus bergerak untuk kita memperkasakan ARP di daerah segamat. Okay, ada apa-apa last word? Tahniah. Okay, baik.